Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita akan belajar, okey, mengenai macam mana kita nak buat gambar yang menarik, okey, menggunakan AI, okey. Kita akan belajar macam mana kita nak menggunakan AI untuk kita generate gambar-gambar yang menarik lah untuk bisnes kita, untuk produk kita dan sebagainya. Okey, pertama sekali kita akan masuk pada bab yang pertama, iaitu apa itu AI. Okey, AI ni adalah artifak pintar ataupun artifak intelijen. Okey, ataupun dipanggil pembuatan kecerdasan AI. Okey, ialah hasil ataupun produk yang dicipta ataupun yang dikawal oleh AI ini mampu berfikir, belajar dan membuat keputusan dan bertindak secara autonomi. Maknanya kalau kita nak membina gambar yang menarik, kita cuma bagi ayat prompt kepada dia, kemudian dia akan membina gambar tersebut lah, dengan gambar yang menarik lah. Okay, jadi dalam video ini macam mana kita nak membuat gambar yang menarik menggunakan ayat prompt. Okey, sebelum tu kita akan belajarlah macam mana kita nak buat ayat prompt tersebut supaya ayat prompt tersebut bila kita beri kepada AI ni dia akan menghasilkan gambar yang menarik lah. Okey, dan AI ni ada banyak ada AI ni ada banyak. Dan untuk membuat gambar kita akan guna Gemini Gemini AI untuk kita buat gambar lah. Okey, jadi sebenarnya prompt yang dihasilkan tu boleh guna dekat prompt-prompt yang lain guna AI yang lain kan, macam dekat ChatGPT, dekat Midjourney dan sebagainya tapi dalam modul tutorial ni saya tunjuk macam mana kita nak menggunakan Gemini AI untuk hasilkan gambar mengikut prompt yang kita telah buat lah. Okey, jadi pergi kepada video yang seterusnya. Terima kasih.